Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Skywork Podcast. Hari ini kita nak bongkar satu jenama yang semakin dikenali dalam industri mesin sabun automatik dan vending laundry, Nurclean. Ramai yang nampak mesin sabun ni sekadar mesin biasa. Tapi sebenarnya di belakang sistem ini ada teknologi, formulasi sabun, support selepas jualan dan pengalaman industri yang ramai tak tahu. Hari ini kita bersama pengasas Nurclean sendiri untuk kupas kenapa ramai pilih Nurclean, apa beza dengan provider lain dan apa kesilapan terbesar pengusaha vending hari ini. Jom kita mulakan. Terima kasih Ain. Seronok dapat berkongsi hari ini. Harap semua yang dengar boleh ambil manfaat. Jom kita masuk terus. Rafizal, sebelum kita masuk ke bahagian teknikal, boleh ceritakan sikit bagaimana Nurclean bermula? Boleh. Nurclean sebenarnya lahir daripada pengalaman sebenar di lapangan. Saya sendiri tengok banyak masalah berlaku dalam industri vending sabun. Mesin cepat rosak, sabun tak konsisten, maintenance tinggi, pelanggan komplain dan owner terpaksa tanggung kos repair berulang kali. Masalah yang ramai owner vending hadapi sebenarnya. Betul sangat. Daripada situ, kami mula kaji macam mana nak hasilkan sistem yang lebih stabil, lebih profesional dan lebih menguntungkan owner dalam jangka panjang. Itulah titik tolak Nurclean. Menarik tu. Jadi, apa sebenarnya matlamat dan visi Nurclean? Matlamat kami bukan sekadar jual produk. Kami nak bina satu ekosistem usahawan vending yang lebih profesional. Visi Nurclean ialah membantu lebih ramai rakyat Malaysia jana pendapatan semi-pasif melalui vending sistem yang stabil, memberi pengalaman pengguna yang lebih baik kepada pelanggan laundry dan menaikkan standard industri vending sabun supaya lebih berkualiti dan dipercayai. Wow, besar tu visi dia. Jadi Nurclean bukan sekadar jual produk semata-mata. Tepat sekali. Kami fokus kepada sistem, branding, support, teknologi dan sustainability business owner. Sebab ramai boleh jual mesin, tapi tak ramai yang boleh bantu owner bertahan lama dalam industri ni. Faham. Kami percaya bila owner untung, pelanggan puas hati, sistem stabil, bisnes boleh berkembang jauh. Betul tak? Persis. Itulah filosofi kami. Semua pihak kena menang. Okey, sekarang jom kita masuk topik yang paling ramai nak tahu. Topik sabun. Rafizal, apa sebenarnya beza sabun bancuhan kilang Nurclean dengan sabun DIY atau bancuh sendiri di rumah? Ini soalan yang sangat penting dan ramai owner masih keliru. Sabun Nurclean seperti kod S10 dan S20 dibuat dengan formulasi kilang yang konsisten. Maksudnya, kelikatan stabil, buih terkawal, bau konsisten dan performance sama setiap batch yang dihasilkan. Berbeza dengan sabun DIY? Sangat berbeza. Sabun DIY biasanya bergantung kepada sukatan manual, air yang berbeza, bahan mentah tak konsisten dan teknik bancuhan individu. Setiap batch boleh jadi berbeza. Hari ni okey, esok dah lain kualiti dia. Macam mana pula kesannya kepada mesin? Sebab mesin kan aset utama owner. Ini poin paling kritikal. Sabun DIY yang terlalu cair atau terlalu pekat boleh menyebabkan flow tak stabil, sensor terganggu, pam cepat rosak, hos tersumbat dan bacaan liter tak tepat. Akhirnya, owner rugi kos maintenance yang tak perlu. Aduh, bunyi macam benda yang boleh elak sebenarnya kalau guna sabun yang betul. Memang boleh elak. Dan dari sudut owner vending, mereka perlukan 3 benda utama. Konsisten, kurang masalah dan margin stabil. Sabun kilang bantu owner kurangkan risiko rosak, kurang customer complain, mudah monitor dan lebih mudah scale bila dah banyak mesin. Ramai orang fikir sabun DIY lebih untung sebab kos nampak murah. Betul ke anggapan tu? Di atas kertas memang nampak murah, tapi ramai tak kira kos maintenance, downtime mesin, customer lari, repeat complain dan kerosakan jangka panjang. Kadang-kadang nak jimat 20 sen, akhirnya rugi ribuan ringgit. Tak berbaloi langsung. Betul tu. Jimat celaru, rugi banyak. Tapi Rafizal, pelanggan biasa, orang yang guna mesin tu, boleh ke mereka nampak beza? Memang boleh. Pelanggan sekarang semakin bijak. Mereka boleh rasa bau tak tahan lama, pakaian keras lepas basuh, sabun terlalu cair, kurang bersih atau mesin keluarkan sabun tak sekata.
Pengalaman pelanggan itu penting sebab ia efek terus pada reputasi owner. Okey, sekarang ceritakan sikit tentang kelebihan spesifik S10 dan S20 tu. S10 lebih fokus kepada penggunaan ekonomi dengan cleaning power yang stabil, sesuai untuk owner yang nak target pasaran lebih meluas. S20 pula, premium formulation, lebih pekat, bau tahan lama, lebih lembut pada fabrik dan bagi pengalaman cucian yang lebih premium. Owner boleh pilih ikut target market masing-masing. Jadi, ada pilihan ikut strategi bisnes masing-masing. Bagus tu. Sekarang jom kita cakap pasal teknologi mesin pula. Ramai yang tertarik dengan mesin Nurclean. Apa yang membezakan? Kami guna material SUS 304 stainless steel. Kenapa penting? Sebab ia tahan karat, lebih tahan lama, nampak premium dan sesuai untuk penggunaan jangka panjang. Ramai provider masih guna material yang lebih murah tapi cepat rosak dalam masa setahun dua. Saya dengar mesin Nurclean juga ada IoT. Teknologi itu macam mana? Ya, mesin kami lengkap dengan flow meter, sistem pemantauan IoT dan monitoring melalui smartphone. Owner boleh semak status mesin, penggunaan, bacaan flow dan pemantauan operasi. Semua dalam telefon je. Maknanya owner tak perlu sentiasa berada di lokasi mesin. Tepat sekali. Itulah tujuan kami. Nak bantu owner urus bisnes dengan lebih sistematik dan efisien. Vending machine sepatutnya bagi kebebasan, bukan ikat owner kat satu tempat je. Betul tu, konsep semi-passive income yang sebenar. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang ramai pengusaha sangat kisah, after sales support. Rafizal, ramai provider jual mesin, tapi lepas jual hilang. Apa pendekatan Nurclean? Bagi kami, after sales adalah benda paling penting. Kami bukan sekadar hantar mesin dan selesai. Kami sediakan waranti, bantuan teknikal, support selepas tempoh waranti, grup usahawan Nurclean, bantuan marketing, setup Google Map, support social media dan konsultasi perkembangan bisnes. Itu komprehensif sangat. Tapi yang paling menarik perhatian saya tadi, hotline machine. Boleh explain lebih lanjut? Boleh. Kalau ada pelanggan hadapi masalah di lokasi, HQ Nurclean akan cuba bantu pelanggan dahulu melalui hotline sebelum ganggu owner mesin. Maknanya, owner tak perlu pening nak jawab semua komplain sendiri. Kami jadi buffer pertama. Itu memang lain daripada biasa. Macam ada customer service team untuk owner. Betul, sebab kami faham owner vending perlukan partner, bukan sekadar supplier. Kalau owner stres, bisnes pun tak berkembang. Kami nak owner fokus pada scale bisnes, bukan layan komplain setiap hari. Rafizal, sebelum kita tutup, ada tak pesanan atau nasihat untuk pengusaha yang baru nak mula atau yang tengah consider nak tukar provider? Ada. Pertama, jangan pilih provider semata-mata sebab harga mesin murah. Kira kos jangka panjang. Kedua, tanya tentang after sales support sebelum beli. Ketiga, uji kualiti sabun dulu sebelum komit. Dan keempat, cari partner yang faham industri ini, bukan sekadar penjual biasa. Nasihat emas tu. Terima kasih banyak-banyak Rafizal kerana sudi berkongsi ilmu dan pengalaman hari ini. Sangat berharga untuk semua pengusaha yang dengar. Sama-sama Ain, harap perkongsian ni bermanfaat. Kalau ada yang nak tahu lebih lanjut atau ada soalan, boleh hubungi kami terus. Daripada podcast hari ini, kita boleh nampak bahawa Nurclean bukan sekadar mesin sabun biasa. Ia gabungan teknologi, formulasi sabun berkualiti, sistem support dan pengalaman industri sebenar. Kalau anda berminat nak tahu lebih lanjut tentang sistem vending Nurclean atau nak mula bisnes sendiri, boleh layari hijrahhalal.com untuk maklumat lanjut. Saya Ain, terima kasih kerana menemani kami hari ini. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih semua.